Nak singgah mana tu? Kak Wani, tahu tak yang nasi padang viral ajak tu dah ada dekat Johor? Bumbu baba tu ke? Ya, betul. Kalau korang nak tahu bumbu babah ni ada sebelah Cawangan. Tapi yang kita pergi Cawangan dekat Johor Jaya. Ya betul. And makanan kat sini semua sedap-sedap and murah. Betul. Terkejut satu pinggan ni baru berapa ringgit. Ya, macam bawah RM20 dah boleh dapat satu set. Betul. Betul. Lepas tu yang saya makan ni pula. Yang saya makan ni adalah set nasi padang rendang. Tahu tak? Lauk favourite saya kat sini of course lah sambal. Kita ni peminatnya pedas. Ya. Lepas tu paling saya suka dia punya kuah gulai tu dengan rendang dia. Sedap weh. Kan? Sebab tengok rupa kamu makan pun macam menyelerakan sangat tu. Ya. Lepas tu gulai daging yang saya makan tadi tu, tu sedap. Serius sedap. Lepas tu saya ada tambah add on juga paru goreng. Paru goreng belado. Dia macam crispy. Ya, memang crispy. Lepas tu ni Kak makan nasi padang ayam gulai. Nasib baik dia bagi tight sebab kita memang suka tight. Lepas tu akak tak sangka sebab akak tak pernah makan nasi padang. Tapi akak suka gila nasi padang. Oh wow, surprisingly. Lepas tu ni dia punya dendeng kering cili hijau. Daging dia crispy gila weh. Macam betul. makan keropok tau. Lepas tu akak tak biasa makan dalaman-dalaman ni kan. Tapi tak tahulah kenapa aku boleh makan ni gulai urat ni. Sedap gila weh gulai urat dia. Ya betul. Kak Wan ni makan habis weh gulai urat ni. Sumpah habis. Sumpah habis. Padahal gila. First time makan tau. Betul. Memang tak menyesal lah datang sini. Betul. Minum apa tu? Ni memang paling favourite. Kita dapat 2 botol tau. Tapi saya rasa mostly yang banyak minum saya lah. Saya memang suka gila teh botol ni tau. Lagi-lagi kalau korang minum dengan ais. Ingatkan macam teh biasa. Ya. Tapi rupanya dia macam ada campuran jasmine and green tea sikit kan. Betul. Macam memang sedap. Tapi sedap. Dia kata tu original daripada Indon weh. Oh patutlah. Ya. So orang Johor tak payah dah nak pergi jauh-jauh semata-mata nak makan bubur baba sebab dekat Johor dah ada. Ya, tengok muka kekenyangan tu. Ya, kenyang sangat. So lepas ni kita nak singgah mana pula?